Sekarang saya nak gunting bahagian badan ya, bahagian atas sarung kerusi. Ni ada tiga bola, separuh saja ya. Kalau ni separuh, bahagian hadapan, ini bahagian hadapan, bahagian belakang, ini tempat duduk. Okey. Pastikan tengok corak kain dulu ya. Bunga dari ni, corak kain saya ni sehala ya, sehala. Berarti betul-betul kain bidang 60 inci. Saya gunakan bidang 60 inci ya. Okey, kain dilipat dua. Ini bahagian belakang. Dah siap basi ya. Dah siap basi setengah inci ya. Letaklah apa-apa sebagai pemberat. Nanti ikut semuanya ni ya. Okey, dah siap bahagian belakang ya. Ini bahagian belakang. Tandakan sikit bahagian tengah ya. Okey. Ni bahagian belakang. Belakang ya, setelah dibuka. Okey. Bahagian hadapan ya. Kita ambil selepas inilah. Selari. Lipat sekali lagi. Ini bahagian hadapan ya. Okey. Pas.
Okey. Ini bahagian tempat duduk. Ini saya ada tanda ya, bahagian atas. Ini bahagian atas. Kena tanda ya. Kena perhati betul-betul. Ini bahagian lipatan, bahagian lurus, bahagian lipatan kain. Okey. Ini bahagian, saya akan tanda bahagian sini ya. Sini untuk kita sambung dengan penyanda hadapan ya. Bahagian hujung sekali itu. Okey. Dah siap. Ini bahagian tempat duduk. Okey, sekarang saya nak gunting ribbon ya. Sini saya ambil 8,5 inci. Setengah atau 9 pun boleh ya. Ikutlah, kalau nak buat besar, besar sikit. Sini saya ambil 15 inci. Ini bahagian ribbon, bahagian ekor. Lipat 2. Kan dilipat 2. Sini pun boleh. Panjangkan. Saya ambil 30 inci ya. 30. Ini 15. Saya naikkan 1 inci. Saya naikkan 1 inci di sini. Kemudian bahagian tengah. Bahagian tengah saya masukkan sedikit ya. 2,5 atau 2 inci pun boleh.
potong macam ni. Kecilkan sikit ya bahagian tengah ni. Boleh 2 inci boleh. Kalau nak kecil boleh buat 2 inci ya. 2 inci di sini. Okey. Potong dululah, senang. Ni lipat 2 di tengah ya. Lipat 2. Ini ambil sama labuh. Potong serong ikut yang kita tanda. Potong. Ni 2 inci ya ni. Okey, siap. Kemudian kita akan jahit lah di sini. Tinggalkan kosong di sini, terus jahit ya. Okey. Okey. Sekarang saya nak bikin kain kosong untuk letak bahagian belakang ya, sebagai hiasan saja ni. Kain dilipat 2 seperti tadi juga. Ini bahagian meter ya, meter kain. Saya letak sikit aja. Lebih kurang 11 inci ya. 11 inci. Gunting dulu ya. Yang ni tak letak pun tak apa ya, saja nak buat hiasan bagi nampak cantik sikit. Okey. Kemudian potong. Kalau nak lengkung pun boleh. Naik sedikit 1,5 inci. Buatlah macam mana pun. Macam ni ya. Saya nak gunting sekepil lagi ya, nak bagi tebal sedikit
supaya tak nampak jahitan ni. Jahitan yang kita jahit. Segentong saya gunting lurus dulu. Sekali lagi ya, sekepil lagi. Okey, tanda sini ya, tengah. Senang nak cantum. Okey. Dua kepin ya. Dua kepin. Kemudian kita akan jahit lah. Jahit bahagian lengkung bawah ni. Yang bahagian bawah ni kita akan jahit. Kemudian bahagian sini kita cantum sekali dengan sini. Sini kita cantum sini ya. Kita akan jahit terus di sini. Kita alih, sebab kita jahit di sini, kita alihkan ya. Kemudian kita jahit lah di sini. Kemudian, kalau nak letak ribbon. Kalau rasa panjang, besar sangat, potonglah sikit. Okey. Sekarang saya nak tunjuk cara saya ambil ukuran untuk seketin ya. Seketin bahagian pinggang tu. Nak sambung bahagian pinggang kursi. Okey. Ini bahagian belakang ya. Ini pola bahagian belakang. Ni. Pola bahagian belakang. Ini bahagian bawah ya ni, bahagian belakang ni. Okey. Ambil ukuran seperti ini ya. Ini dari sini setengah inci. Ini dari sini pun setengah inci kan untuk basi jahitan. Okey. Lebih kurang 11 inci lah. Tak apa, lebih sikit tak apa. Jangan tak cukup. Nanti kita sambung tak cukup. Saya ambil 11. 11 inci. Tak apa, kalau lebih kita sembunyikan dalam lipatan ya. 11 kali 2, 22. Yang ni kan ni, kertas ni separuh kan. Pola ni separuh. 11 kali 2, 22. Kemudian kita ambil dari tempat ni yang saya tanda ni. Saya tanda untuk sambung dengan penyanda ya. Di sini untuk kita sambung dengan penyanda. Kemudian kita ambil dari sini. Sampai sini ya. Tengok ni, saya ukur. Setengah inci lah, setengah inci dari bawah. Yang ni basi jahitan ya. Okey. Okey, 17,5. 17,5 kali 2, 35 inci ya. 35 campur 22, 57.5 inci. Okey. Ukuran siap 57.5 inci.
Kalau terlebih sikit tak apa ya. Masa lipatan tu kita sembunyi. Sebab bila kita kadang-kadang bila kita jahit, kadang-kadang di sini termasuk sikit, dia akan larilah juga ukuran tu. Okey. 57.5 inci campur 1,5 inci untuk sambungan ya. Setengah inci sebelah kanan, setengah inci sebelah kiri. Jadi 58.5 inci. Kain yang kita perlu gunting 58.5 inci. Setiap kepin lah 3 kepin. Kemudian kita akan sambung. Kalau sekepin kain, kalau kita guna sekepin, kita dah 57.5 kita kali 3. Selepas kita kali 3, kita campur 1 inci sahaja untuk sambungan. Ini formula box split ya. Okey, sekarang saya nak gunting bahagian bawah ya, bahagian skirting kursi. Okey, saya gunakan bidang 60 inci. Yang ni kain jersey ya. Ukuran labuh siap 16 inci. Saya tambah 2,5. Sebab apa saya tambah 2,5? Setengah inci untuk basi sambungan dengan bahagian badan. Yang 2 inci lagi saya akan lipat 1 inci. Sekali lagi 1 inci ya. Jadi sini 2 inci lah. Kalau nak jahit tepi, lipat tambah 1.5 inci. Ini saya tak mau jahit tepi bahagian bawah. Saya akan klaim seperti ini ya. Okey. Okey, saya tanda sedikit bahagian kain yang tak cantik ya. Okey, ukuran saya perlu gunting kain ukuran labuh 18.5 inci ya. Okey, saya lipat 3. Kain ni lipat 3. 18.5 inci. Kau tengok cukup tak? Sikit lagi. Perhatikan cara 18.5 inci. Kain kita lipat 3 ya. Ini bidang kain. Ini bahagian tepi. Okey. Lipat sekali lagi. Jadikan 3 kepin. 1, 2, bahagian bawah 3. Ukuran untuk buat skirting kita guna formula box split ya. Untuk skirting ni 2 meter ya. Yang sini saya guna kain kosong, bahagian atas saya guna kain bercorak. Ni, pas tengok ni. Ni bahagian labuh ya. Pegang sini. Kemudian pegang sini. Pegang sini. Sini. Jatuhkan kain ni macam ni ya. Okey. Kemudian kita akan gunting bahagian sini ya.
bahagian sini, bahagian bawah sini. Jadi kita akan dapat 3 keping lah. Ni bahagian sini, bahagian bawah sekali lagi ya. Sini kita buang lah yang bahagian ni. Jadi kita akan dapat 3 keping. Tandalah bagi betul. Saya kalihlah kain ni sebab saya nak gunting susah. Sebab kawasan saya ni sempit, saya tak boleh pergi sebelah sana. Okey, saya akan pusing kain ni. Okey, pastikan sama ya. Saya akan gunting sini, sebelah sini ya. Okey, saya akan gunting sebelah sini pula. Sekali tarik saja ya. Sekali gunting saja. Okey. Ukurlah balik ya. Kalau gunting di atas lantai senang sikit. Kita ratakan sekali semua. Okey.
Okey, dah siap 3 keping. 1, 2, 3.